kita beli direct dengan syarikat Public Go. Emas mata wang antarabangsa, mana-mana negara kita boleh jual. Apa maksud emas mata wang antarabangsa? Tuan-puan, maksud emas antarabangsa ni, kalau kita pergi dekat Indonesia, Thailand, Amerika, kita jual dekat sana, kita dapat mata wang dekat sana. Itulah maksud emas mata wang antarabangsa. Sebab tu tak payah risau, ada emas tentu-tentu kita ada duit. Jadi sekurang-kurangnya keluarga kita sendiri ada sedikit sebanyak 10 gram, 20 gram, 50 gram dalam simpanan kita sendiri. Tak salah. Melalui syarikat Public Go, tak payah kita nak tunggu kaya banyak duit. Tak payah tuan-puan. Kita mula sahaja dengan modal yang kecil, serendah 100 dalam akaun kita sendiri. Cukup 1 gram, 2 gram, boleh keluarkan emas fizikal. Kita menabung melalui kaedah akaun gap. Akaun gap ni tuan-puan fleksibel. Boleh jual bila-bila masa, boleh tambah gram emas bila-bila masa. Boleh pajak emas secara online. Boleh keluarkan emas bila-bila masa. Menabung hanya serendah 100 dalam akaun kita sendiri tanpa komitmen bulanan. Rugilah kalau kita tak tahu berkenaan dengan tabungan emas, kaedah akaun gap melalui syarikat Public Go. Sebab tu kan bawah bimbingan saya ada yang masih belajar tapi mampu kumpul aset emas kaedah berdikit. Sikit-sikit dalam akaun kita sendiri. Kita buat tabungan emas ni, kita beli direct dengan syarikat Public Go. Saya ni pemudah cara sahaja. Bimbing masyarakat menabung emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Itu tugas saya. Saya tak jual emas, yang jual emas syarikat Public Go. Jadi termasuk saya, tuan-puan, kita beli direct dengan syarikat Public Go. Tuan-puan, syarikat Public Go ni ada kilang sendiri, ada menara sendiri. Kilangnya dekat Pulau Pinang, menaranya dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kalau tuan-puan nak tengok item yang besar-besar, 10 gram, 20 gram, 1 kilo emas, 12 kilo emas, 31 kilo emas, emas yang paling besar dekat negara kita ni ada dekat menara Public Go, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Pergi sendiri, boleh pegang, boleh bergambar. Proven lah, melebihi 18 tahun negara kita. Sekarang tersebar luas negara jiran Indonesia, Brunei, Singapura, Dubai. Jadi tak payah risau, kita buat tabungan emas melalui syarikat Public Go, insya-Allah selamat. Beli emas, dapat fizikalnya. Jadi tuan-puan, belum ada lagi akaun emas. Boleh pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, boleh terus hubungi saya.